Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan sebuah cerita pendek untuk murid tahun 1. Cerita kami bertajuk Rico dan Pensel Pelangi. Pada suatu pagi yang cerah, seorang kanak-kanak bernama Rico sedang menulis di buku latihannya. Patah. Alamak, macam mana nak menulis ni? Pensel. Dengar? Saya boleh lukis apa saja awak mahu tahu. Betul ke awak boleh lukis apa-apa saja? Ya, lukis je. Saya akan hidupkan lukisan tu. Wow. Kucing betul lah. Wah, betul lah. Awak betul-betul ajaib lah. Hello. Awak boleh bercakap. Nak lukis apa lagi Awak rasa saya patut lukis apa lagi kucing? Wah. So benda yang saya lukis jadilah. Hebatlah awak. Terima kasih pensel jahit. Hari ini sangat menyeronokkan. Dan secara tiba-tiba, pensel itu pun bertukar. Dah jadi pensel lama lah. Tamatnya sudah akhir kali. Terima kasih dan jumpa lagi. Pertama, kami menggunakan ayat yang pendek dan ringkas. Contohnya, pensel itu bersinar. Kedua, kami menggunakan perkataan konkret seperti pensel, pemadam, botol dan kucing. Ketiga, cerita kami mempunyai unsur imajinasi seperti pensel yang hidup dan lukisan menjadi nyata. Keempat, nada cerita kami ceria, positif dan tidak rumit. Kelima, kami menggunakan dialog ringkas supaya murid mudah faham. Contohnya, hello Rico dan betul ke?